Soalan seterusnya, apa hukum menendangkan lagu di dalam masjid? Tarekat apa pandangan Ustaz? Apakah wanita datang bulan memasuki masjid dan surau? Hukum bunuh cicak. Mendendangkan lagu dalam masjid, lagu benda didendang. Dia jadikan tempat nyanyian, tak boleh. Nampak? Kerana dia bukan buat untuk menyanyi. Orang cari barang hilang tak boleh dah. Nabi marah. Nak? Dia hilang barang masjid. Dia tengok barang aku, dia tengok barang aku. Tak boleh. Tak suka gitu. Pasal barang-barang ni bagian dunia. Tak apa comel. Boleh cari, jangan bising. Nampak tak duit kita jatuh ke mana? Tu baru tu. Jangan hengang-bengang. Maka begitu juga dengan nyanyian. Melainkan setengah ulama mengatakan pada hari perkahwinan. Ni ada kau. Hari perkahwinan ada ulama membenarkan dipukul kompang dalam sejid. Walaupun kita cenderung pada pendapat yang mengatakan tak boleh, tapi ada juga ulama mujtahid, imam-imam mengatakan boleh. Dengan budak dalam lambir itu, budak-budak perempuan kulit hitam menyanyi di masjid hari perkahwinan. Jadi biar simple setakat tu sudah kalau menendangkan lagu kerana hari-hari perkahwinan. Jangan sampai buat tempat menyanyi sungguh di dalam masjid, tak boleh. Tarekat apa pandangan Ustaz? Kita nak beri pandangan mana? Kita bukan ulama. Ulama beri pandangan dah ni. Tarekat ni benda yang baik lah. Yang dikotorkan tarekat-tarekat hak kaca. Hak mengarut jadi kotor. Tak usah kata tarekat hak molek jadi kotor. Fiqh hak molek ni jadi kotor dengan sebab fiqh mengarut. Tafsiran memang molek. Ilmu tafsir. Tapi mari pula ke dia ni tafsir mengarut. Jadi habis mengarut. Jadi tarekat tu benda yang baik. Jalan-jalan sebagai salik kita berjalan nak balik ke Tuhan, berjalan nak balik ke akhirat. Maka kita berjalan sama ada tarekat kita ni khususiah atau umum gini, semua kita bertarekat belaka. Bila kita jalan gini, cara kita dengan semayang ini, dengan wirid gini, tarekat dah. Tapi kalau sebut tarekat dalam soalan gini, tarekat pada istilah hak khususiah. Jadi ulama-ulama, imam-imam, mereka mengaturkan hizib-hizib, jadual-jadual untuk wirid supaya kita ada jadual, maka tidak lala. Kalau kita sendiri-sendiri, kadang kita rajin, kita berwirid, kita rajin, kita berzikir, dan kita lala 3 bulan senyap sopi terus. Tapi bila kita bertarekat, seolah-olah sebagai suatu jadual bagi kita, maka jalan kita tu teratur. Itu saja. Tapi jangan lebih daripada sempadan syarak. Bila kita bertarekat, kerana kita satu cabang daripada tasawuf, hendaklah kita lebih baik daripada dahulu. Ramai orang yang terperangkap dengan tarekat, dulu macam orang biasa tak tarekat, kawan orang, dan ni bertarekat tak tegur orang. Itu jelas telah terpesong jauh. Dulu senyum sama korang, ni tasawuf tinggi dah, catung muka gelebeknya macam rimau nak mampu. Tu bukan tasawuf. Tu koho jauh. Orang perempuan datang bulan masjid masuk surau. Surau pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i dia boleh. Dia tak macam masjid. Mazhab Hambali dia kata macam masjid juga. Jadi ni benda khilaf, tidak ijma' ulama. Ada pun masjid memang sepakat ulama. Illa abiri sabil, melainkan sekadar lalu. Jadi perempuan yang datang bulan, yang period, yang haid dan nifas boleh lalu dalam masjid. Contohnya dia nak pusing kat ni sakok pagar, nak pusing kat ni ada orang lelaki ramai, dia nak balik rumah dia, orang puang yang haid dia lalu straight kat ni. Faham? Dia pun tubik begitu tak imam balik rumah dia. Dia panggil abiru sabil, lalu saja boleh. Dengan cara tak menitik darah haid. Nampak? Ada pun masuk duduk dalam masjid tanpa darurah haram. Ini banyak berlaku orang nikah dalam masjid. Nikah dalam masjid sunat kata setengah ulama kata harus. Tapi kena jaga adab. Kalau haid jangan masuk. Ramai ni orang buat dah endoh nikah punya pasal. Padahal ada mu haid duduk luar boleh. Duduk dalam kereta, bukan mu nak akad nikah. Dah orang lelaki je masuk nikah. Dah mu duduk sepek gitu. Dia sebek muka-muka ngelecu dengan air sedu. Lawa ngak muka mu. Duduk dalam kereta luar tu dah. Kalau nak duduk dalam masjid, duduk jauh-jauh sikit pada orang lelaki sepuak situ. Haid, juru nikah kena khabar. Yang mana perempuan yang haid sila keluar daripada masjid kerana hukumnya haram. Khabar kat sepatah. Cara dia jaga kesucian masjid.